Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Sungai Ramal akan menunjukkan 4 jenis ikatan. Ikatan yang pertama ialah ikatan silam, digunakan untuk menguatkan sambungan antara dua batang kayu. Ikatan yang kedua ialah ikatan manut. Ikatan manut digunakan untuk memulakan dan menamatkan ikatan. Ikatan ketiga ialah ikatan balak. Ia digunakan untuk mengikat dan menarik balak atau kayu. Yang terakhir ialah ikatan satu lingkaran dua setengah belit. Ia digunakan untuk mengikat hujung tali pada pokok atau tiang. Sekian, terima kasih.